Selama mana belum mati, selama mana roh kita tidak melepasi halqum kita, maka di atas muka bumi ini setiap ucapan Bismillahirrahmanirrahim akan mendapat pahala. Setiap ucapan Subhanallah ditulis oleh malaikat. Setiap 10 sen yang dimasukkan kerana Allah, maka dikirakan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ramai yang menyesal di malam pertama berada di alam barzakh. Ramai yang memohon kepada Allah mengulang-ulang, Rabbirji'un, boleh tak ya Allah kembalikan kami sebentar sahaja di atas muka bumimu. Untuk apa wahai yang meminta pada hari pertama di barzakh? Dia kata, ya Allah, bagi aku hidup saat saja aku nak buat amalan saleh yang tidak sempat aku lakukan. Lalu dijawab oleh Allah, Tuhan kata tidak sama sekali. Siapa yang akan dikembalikan? Mana ada manusia yang dah duduk di alam barzakh kemudian nak dikembalikan? Tak boleh. Tuhan kata cukup dekat mana hak buat, dekat tu ya. Esok mati, dekat malam ni je.